Hai, pada episod yang lepas, saya ada bercerita tentang perjalanan kerjaya saya daripada cleaner hingga menjadi seorang general manager. Kemudian ada dua perkara yang saya sentuh, yakni never give up dan yang kedua, kukuhkan asas. Untuk episod kali ini, apakah topik baru yang saya akan perkatakan? Tunggu dan lihat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi pada kali ini dengan saya Muhammad Syahrir bin Ali ataupun lebih dikenali dengan panggilan Uncle. Pada episod yang lalu, kita ada bercerita tentang beberapa perkara tentang diri saya dan juga tentang apa yang perlu dibuat oleh anda semua. Pada kali ini, saya akan bercerita apakah tiga perkara wajib yang perlu anda ada di dalam diri anda untuk memastikan yang anda berjaya meningkat dari satu peringkat ke satu peringkat yang lain di dalam kerjaya anda. Topik yang pertama ataupun perkara yang pertama yang wajib anda ada ialah clear direction. Clear direction, arah tuju yang betul-betul clear. Sebagai contohnya, sewaktu saya bekerja sebagai seorang waiter dulu, saya dah ada di dalam minda saya apakah direction yang saya perlu capai di dalam tempoh tertentu, yakni 3 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, bahkan 10 tahun yang akan datang. Semuanya telah ada di dalam minda saya. Saya hafal dan itulah yang saya ingat dan saya imaginkan selama saya bekerja sebagai seorang waiter 3 tahun lagi apa saya nak jadi. Saya tak nak bekerja terus-terusan sebagai seorang waiter dan position yang seterusnya ialah mungkin sebagai captain ataupun supervisor. Dan apabila saya berada di peringkat tersebut, apakah peringkat seterusnya yang saya harus dapat? Jadi, apabila anda mempunyai clear direction, anda tidak akan tergelincir. Tergelincir sedikit-sedikit itu biasa. Itu akan mematangkan anda. Itu akan memberi anda sedikit color di dalam kerjaya anda. Jika anda terbabas, anda kembali semula ke landasan yang betul. So, itulah perkara pertama yang perlu anda ada, yakni clear direction. Untuk saya, clear direction saya di dalam bidang food and beverage ialah posisi yang paling tinggi. Walaupun saya pada waktu itu hanya bertugas sebagai seorang waiter, tetapi di dalam minda saya telah ada keinginan untuk menjadi seorang food and beverage director. So now, you see, you need to have a clear direction in order to achieve your dream. Perkara yang nombor 2 yang perlu anda ada ialah disiplin. Disiplin ini sangat penting. Tak kiralah di mana anda berada, anda sebagai seorang anak, anda sebagai seorang pelajar, anda sebagai seorang pekerja dan sebagainya, disiplin itu adalah salah satu asas yang sangat-sangat perlu untuk anda meningkat dari satu posisi ke satu posisi yang lain. Janganlah ia hanya flash in the pan sahaja kerana anda tahu bahawa ada posisi yang sedang menunggu, jadi pada waktu atau tempoh tertentu anda sangat berdisiplin, sedangkan pada waktu-waktu lain setelah anda mendapat jawatan seterusnya anda sudah hilang disiplin tersebut. Tidak boleh ya. Anda harus sistematik ataupun anda harus constant di dalam mengadakan ataupun berdisiplin itu sendiri. So pastikan yang disiplin anda sentiasa constant. Nombor 3 yang saya juga anggap ini sangat-sangat penting ialah you always have to be hungry. Anda sentiasa harus haus ataupun dahaga dengan kejayaan ataupun dengan sesuatu posisi. Jika anda sentiasa hungry, anda akan menggali ataupun mencuba peluang, mencari tahu bagaimana untuk membaiki prestasi diri anda dan juga anda akan mempunyai satu pandangan ataupun cara kerja yang sangat baik. So, perkara ketiga yang perlu anda ada ialah always hungry. Saya sentiasa hungry. Sewaktu saya bertugas sebagai seorang waiter dulu, saya ingin tahu bagaimana Thousand Island dressing dibuat.
bagaimana kita nak set buffet, bagaimana kita nak menjaga tetamu dengan baik supaya tetamu yang sama datang kembali ke tempat kita. Bagaimana saya sentiasa hungry untuk pastikan yang position yang ada tersebut dapat saya miliki dalam tempoh-tempoh tertentu. So, itulah 3 perkara penting yang saya ingin tekankan di sini. Ingat, yang pertama ialah clear direction, nombor 2 ialah disiplin, dan yang nombor 3 ialah always hungry. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih.